Apa sebenarnya GMV Max Ads boleh buat kalau kita ni seller beg kuning? GMV Max Ads dia boleh bantu kita untuk cari sales. Macam mana dia bergerak tuan-puan? Dia bukan macam TikTok Ads Manager, tapi cara dia bergerak adalah dia bantu kita mencari potential buyer dengan data-data yang TikTok ada dan data-data yang kita ada. Contoh, kedai tuan-puan dah lama meniaga produk tersebut. Tuan-puan sebenarnya sedang menyumbang data kepada hybrid GMV Max. Dan kalau tuan-puan baru meniaga, tuan-puan jangan risau. Sebab GMV Max Ads akan gunakan data daripada kedai-kedai orang lain, seller-seller center orang lain untuk cari customer kepada tuan-puan. Itu yang hebatnya GMV Max Ads. Kalau dalam funnel, GMV Max Ads ni berada dalam BOFU, bottom of funnel. Apa yang berlaku tuan-puan bila tuan-puan tekan Ads, GMV Max Ads, tuan-puan kan setting berapa target ROI yang tuan-puan nak dan juga berapa daily budget yang tuan-puan set. Dua benda ni je setting yang paling penting dalam GMV Max Ads untuk bergerak. Bila tuan-puan dah setting, letak budget contoh RM50 sehari, RM30 sehari, RM100 sehari, GMV Max Ads akan berjalan mencari potential customer. Tuan-puan tak ada video, it's okay. Dia akan gunakan product card tuan-puan untuk promote. Tapi sebaiknya tuan-puan kena bergerak. Ada 3 benda yang tuan-puan kena gerak dalam GMV Max Ads, dalam game GMV Max Ads. Yang pertama, tuan-puan kena banyak buat video yang ada beg kuning. Yang kedua, tuan-puan kena buat live yang ada beg kuning dengan lebih kerap. Dan nombor 3, tuan-puan kena aktif rekrut affiliates. Affiliate ni dia macam agent stokis kita yang promote produk kita supaya ramai orang kenal dan juga beli. 3 benda ni tuan-puan buat, saya yakin tuan-puan akan mula nampak hasil dengan cepat. Dan kalau nak lagi sedap, tuan-puan campurkan pula dengan TikTok Ads Manager. Tuan-puan nak belajar tak? Dia punya game plan, strategi dia ni saya cover dalam 3 jam saja pada hari Minggu, bukan weekend, daripada 9 pagi sampai 12 tengah hari. Tuan-puan belajar betul-betul. Saya yakin dengan ilmu tu saja, serendah RM47, tuan-puan akan belajar banyak benda untuk tuan-puan mula meniaga dalam beg kuning. Jadi kita jumpa nanti.